minyak dah habis. Hai, Assalamualaikum. Okey, selamat pagi semua. Okey, pada video kali ini aku akan pulang ke kampung halaman aku. Dan mana kampung halaman tak? kampung halaman saya dekat Perak. Jadi saya akan balik Perak pada pagi ini bersama motor saya. So, kepada korang yang menonton ni, tolong doakan saya semoga cepat sampai. Amin. Sampai ke destinasi. InsyaAllah. Amin. Dan minta doa daripada abang-abang kan, Pak Taki. Amin. Abang ada tak nak pesan apa-apa? Sebelum balik jumpa sahabat-sahabat anda dulu, start apa semua, makan lebih pagi, korban belanja duit dulu. Ya, Allah mudahkan. Buat hantar nak teko tak macam mana? Kena buat gitu lah. Okey, macam biasa aku akan gerak dengan menaiki motosikal. Okey, see you there. Okay geng, sekarang aku nak isi minyak. Minyak aku dah habis. Kita isi minyak sebanyak RM17. Mari. Okay, mari kita isi. Kita dah bayar kan. Alamak guys, aduh, dia silap kot. Kita pergi balik kat kaunter. Kena pergi balik. Katanya dah. Tolonglah, aku nak balik ni. Okay, kita test balik ah. Okay, dah siap. RM16 dapat dalam 3.265 liter. Sekarang ni aku berada dekat Lebuh Raya Karak. So far okey lah perjalanan aku, sebab aku rasa bertenaga. Sebelum ni aku punya perjalanan aku agak letih lah sebab panas kan. Sebab kan aku gerak awal, jadi dia agak power lah. Okey, jom lah kita sambung perjalanan kita. Okay geng, dekat depan aku ni ada terowong. Itu dia terowongnya. Let's go. Okay, kita isi minyak dulu. Minyak nak habis. Okay, kamu masih ingat lagi tak tempat ni lah yang aku isi minyak dulu? BHP Sungai Bikam. Dan inilah surau yang aku tidur dulu kat sini. Penat
Sekarang ni aku nak sambung perjalanan. Perjalanan aku masih panjang lagi. Sekarang ni pun dah pukul 12, 16 lah macam tu lah. Lebih kurang lah. Panas terik ni. Jom. Ipoh geng, Ipoh geng. Tu dia, tu dia. Alhamdulillah, sampai juga akhirnya. Nampak ada gunung Kinabalu dekat belakang. Hai. Okey ke? Lama tak jumpa. Oh, kesiannya. Dah makan ke belum? Peace. Okey, aku nak masuk rumah. Alright, aku baru sampai saja dekat ni lah belakang aku ni. Nama dia Baker Cottage. Aku nak belikan sedikit lah untuk bagi family aku makan. Tak best lah kan kalau balik-balik tiba-tiba tangan kosong. Mestilah nak memberi kan. Jom kita beli ayam. Alright, aku baru saja beli. Ni dia. Okay geng, aku baru saja hantar mak ayah aku pergi dekat sini sebab dia orang nak pergi ke Mekah. Dia orang nak pergi haji lah. Tempat di mana peserta-peserta semuanya akan berkumpul dan akan bertolak ke haji. Okay geng, pagi ni aku akan gerak balik ke Kuantan. Jom, okay, let's go. Okay, sebelum tu aku akan isi minyak dulu sebab minyak aku nak habis lah. Dah habis. Let's go. Geng. Aku dah sampai dah geng.